macam tu. Kakak pun, kakak tu goncang lah sikit kat adik tu. Syafiq tu jangan laju sangat, nanti jatuh. Naik tu hati-hati Syafiq. Syafiq. Anis. Dengar ni mak besar ni, jangan laju-laju tau. Nanti dah mak dah tak ada. Korang jagalah diri baik-baik. Korang adik-beradik, baju macam mana pun, janganlah sampai putus dari silaturahim tu. Kesian mak kat sana nanti. Okey? Ingat pesan mak ni, Syafiq, Anis. Okey? Ya, I nak pergi tandas tak tahu. Okay, bye. Bye. Hello adik, mak sakit ni. Dia rindukan adik. Adik bila nak balik? Kak, adik bukan tak nak balik. Adik busy sikit ni. Ni kalau kerja adik tak siap macam mana? Akak nak tanggung adik ke? Yuk. Jom. Kak, adik tengah ada kerja ni. Kejap lagi apa-apa adik beritahu balik. Boleh? Adik. 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 Nis, sudahlah Nis. Tak payahlah kekau adik kau tu. Dia tengah sibuk tu. Mak tak apa pun. Mak. Abang. Abang, mak sakit. Hei, yang kau tahu sini lagi kenapa? Dah jadi macam ni baru nak datang. Tak gunalah kau datang. Ni nasib baik kau adik ipar aku tau. Kalau kau buka adik ipar aku dah bagi. Hei. Okey tak? Kerja. Jom lah. Jom pergi kubur. Jom lah tunggu kat kubur dah tu. Yup. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Ya. Doakan untuk orang-orang tua kau. Nanti jumpa kat Jamal lah. Okey, baik. Minta maaf sangat-sangat. Adik banyak buat salah dengan orang tua. Adik kejar dunia sampai lupa syurga depan mata. Rupanya bila tiada, semuanya langsung tak bermakna. Assalamualaikum. Salam. Dik. Datang pun kau Alhamdulillah. Sihat ke? Wah, dah lapar ni. Mak kau tunggu lama tu. Ya ke? Mana? Tu dalam tu. Masuk. Ada makan ke? Ada mestilah Segala ada. masuk, segala. Masuk je lah. Okey. Kum. Mak. Adik dah balik. Adik minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mak dah lama maafkan adik. Sebab dalam dunia ni tak ada seorang mak pun yang nak benda buruk-buruk untuk anak-anak dia. Bagi mak, Anis dengan adik adalah syurga mak. Buah hati mak. Sebab sejak kematian ayah korang dah nyawa mak. Baik buruk korang tetap anak mak. Dah lah tu sedih-sedih. Jom. Jom kita buat video. Masuk. Ni. Jom. Jom semua. Tinggalkan saya. Okey. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Balik kampung hati-hati ya.